Ini 100% organik. Jadi hari ini, marilah kita kongsi cara penanaman kucai organik. Jadi permulaan seperti yang tadi saya katakan, saya akan kutip benih. Kutip benih, lepas itu dijemurkan, selepas itu kita akan tanam. Jadi kita buat lubang. Jadi kita buat lubang. 2-3 lubang dalam bekas semayan ni. Lepas itu kita akan letak benih-benih ni. Jadi benih ni kita letak dalam setiap lubang sebiji, 2 biji. Sebiji, 2 biji. Jadi kalau yang lebih pun tak apa. Jadi kita semayan dalam bekas semayan ni. Jadi kita buatkan lubang. Lepas itu letakkan benih ataupun biji kucai ni kepada lubang-lubang yang tadi kita sediakan. Okey, selepas itu kita hanya tutup saja dengan apa, kita tutup saja, penutup saja.